So move ke mana pula lepas tu? Okay, masa tu memang sayang lah kerja tu. Sebab kerja tu memang sonok kan. Travel Ha. besar Malaysia. Lepas tu tidur pula hotel. Yeah. Bangun tidur, kau tak rasa susah nak kemas. Kau Faham. biar dia housekeeping kemas. Settle. Kau balik dah. Everything dah settle. Kau tinggal mandi-mandi, pap Tidur. sonok kan. Lepas tu kerja pula, kau pusing satu Malaysia kan. Jadi kau jumpa macam-macam orang. Faham. Macam-macam situasi. Pusing pula Sabah Sarawak lagi, Mujahadah. Best lah. Mujahadah tu Aku 3 tahun kat Sarawak. Kat mana tu? Dekat Bintulu. Bintulu. 3 tahun aku pergi setengah. kat Bintulu. Aku mula first pergi Kuching. Kuching pernah sampai? Second Bintulu. Okay. Lepas tu third Miri. Miri pernah sampai? Lepas tu third fourth ni Muhammad Muhammad. Sibu. Last Sibu. Betul, Last Sibu. Last Sibu. Sibu tu buat kerja sana kau. Balik sini Semenanjung. Besok election, lusa hilang kerja. Pedas lah kat Sibu. Sebab election tu pertukaran Nah. kerajaan. Aku rasa macam sama-sama. Tapi kau buat survey, aku buat YB. Aku rasa sama zaman aku rasa. Sama. Ni kita cerita belakang kamera ni. Okay. So bila dah hilang kerja tu, berapa lama period yang kau tunggu untuk dapatkan kerja balik? Ke macam mana perjalanan dia? Masa tu